Percaya kepada raja dan negara. So hari ni saya nak tanya kawan-kawan dekat saya punya office ni pasal kemerdekaan. Kita tengok mana yang ada jiwa patriotik. Let's go. Malaysia merdeka pada tahun keberapa? 1957. Betul. Siapakah Perdana Menteri yang pertama di Malaysia? Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Hebat kan? Okey, kita tanya ke grup sebelah pula. Apakah nama bendera Malaysia? Tahu, Jalur Gemilang. Apakah lagu kebangsaan Malaysia? Lagu kebangsaan Malaysia lagu apa? Lagu apa? Negaraku. Tak, dekat sini grup sini tak ada jiwa patriotik. Siapakah dikenali sebagai bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman? Betul. Han. Hangat minggu ini kami berjaya mendapatkan seorang enggan menjawab spekulasi tentang Apakah warna yang melambangkan kesucian pada bendera merdeka? Bendera Malaysia. Senang. Putih. Betul. Benar. Siapakah pencipta lagu Negaraku? Ajay. Apakah prinsip pertama pada rukun negara? Percaya kepada raja dan negara.